Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani kepada semua yang mendengar pada hari ini. Saya Muhammad Zahir bin Zuhairil dari kelas BMC akan mengadakan satu slot motivasi yang bertajuk Jadilah Versi Terbaik Diri Sendiri. Bunyi dia mungkin macam biasa, tapi maksud dia sangat dalam, dan kalau kita faham betul-betul, ia boleh ubah cara kita pandang diri sendiri dan hidup kita. Mengapa kita selalu rasa tak cukup? Zaman sekarang ni, hidup kita penuh dengan perbandingan. Buka media sosial, kita nampak orang lain dah berjaya, dah kurus, dah kahwin, dah beli rumah, dah travel sana sini. Lepas tu kita tengok diri sendiri dan kita mulalah rasa, kenapa aku tak macam dia? Aku ni cukup ke sebenarnya? Tapi kebenarannya ialah kita semua berbeza. Jalan hidup kita tak sama, masa kita tak sama, rezeki kita pun tak serupa, dan kita tak perlu jadi macam orang lain. Kita cuma perlu jadi versi terbaik diri kita sendiri. Tak perlu pun nak ikut orang sana sini. Apa maksud jadi versi terbaik diri sendiri? Bukan maksudnya kita kena jadi sempurna, tapi versi terbaik ni bermaksud kita tak pernah gagal. Versi terbaik ialah bila kita sedar siapa diri kita, kita terima kelemahan kita dan kita usaha hari demi hari untuk menjadi yang lebih baik. Kalau semalam kita baris sepanjang hari dan tak buat apa-apa, tapi hari ini kita bangun, solat, belajar atau tolong mak ayah, itu dah merupakan satu langkah untuk menjadi versi yang terbaik. Kalau kita dulu pemarah, tapi hari ini kita cuba bersabar walaupun sedikit, itu sudah cukup untuk kemajuan. Bila kita belajar dari kesilapan, itu merupakan satu kejayaan untuk diri sendiri. Kita ni jangan pernah membandingkan proses kita dengan orang lain. Bayangkan kalau pokok mangga, bandingkan dirinya dengan pokok durian. Kenapa aku tak ada duri? Kenapa buah aku kecil? Padahal pokok mangga ada keistimewaan diri sendiri. Begitulah kita. Kita juga ada keistimewaan diri sendiri. Kita janganlah pernah ikut cakap orang ataupun mencuba untuk menjadi orang lain sedangkan dia bukan diri kita sendiri. Dan bila kita mula terima siapa kita akan rasa lebih tenang, lebih ikhlas dan lebih yakin untuk terus maju ke depan. Terus melangkah walaupun perlahan. Nak jadi versi terbaik diri sendiri ni, kita bukan kerja sehari. Ia proses. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita malas, dan kadang-kadang kita rasa kosong. Tapi jangan biarkan satu hari yang buruk buat kita fikir hidup kita dah gagal. Bangun balik, ubah perlahan-lahan. Tak kisah berapa kali kita jatuh, yang penting kita bangun lebih banyak daripada kita jatuh. Hari ini aku akan cuba buat lebih baik dari semalam. Satu langkah pun tak apa, tapi jangan berhenti. Selain itu, kita ni tak perlu pun sempurna untuk beri inspirasi. Kadang-kadang kita rasa aku pun belum cukup baik, macam mana aku nak bagi semangat ke orang lain? Tapi ketahuilah kita, bila kita ni jujur dengan perjuangan kita, bila kita terus cuba walaupun susah, itu dah merupakan, dah jadi inspirasi untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Mungkin ada orang yang nampak semangat kita dan dia sendiri rasa mahu berubah. Kita tak tahu siapa yang sedang perhatikan kita. Tapi percayalah, keikhlasan itu sampai ke hati. Baiklah, penutup dan seruan pada hari ini, saya ingin mengajaklah kita semua ambil masa untuk tanya diri sendiri, apa satu perkara yang boleh kita ubah hari ini untuk jadi yang lebih baik daripada semalam. Tak perlu besar, tak perlu drastik, cukuplah satu langkah kecil tapi dilakukan dengan konsisten. Jadi dah versi terbaik diri sendiri, bukan untuk pujian manusia, tapi untuk diri kita sendiri, untuk ketenangan hati dan untuk redha Tuhan. Terus melangkah. Dunia ini perlukan kamu. Bukan versi tiruan orang lain, tapi versi kamu yang sebenar-benarnya. Dan ini merupakan satu pesanan akhir daripada saya. Kita ni kalau nak berubah, janganlah berubah untuk mendapatkan perhatian seseorang, ataupun kita ni berubah hanya untuk disukai oleh orang ramai. Kita kalau nak berubah ni, kita kena betulkan pada niat kita untuk berubah demi apa. Contohnya kita ni berubah untuk jadi lebih baik ni untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain.
Kita tak perlu pun jadi baik ataupun berubah untuk orang lain. Kita seharusnya mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Kerana jika kita mengutamakan orang lain sedangkan orang lain tidak mengutamakan diri kita,